Hai, Kak Goja bersiaran lagi. Okey, hari ni Kak Goja nak share pasal Alora Scarf. Ni Alora Scarf yang Kak Goja pakai ni. Ni bukan scarf biasa-biasa Scarf yang banyak memberi manfaat kepada Kak Gojas. Okey, sebenarnya Kak Gojas ni dulu seorang pembuat akaun yang ada masalah migraine, masalah vertigo, selalu pening kepala. So biasanya kalau ada masalah pening kepala tu Kak Goja akan ambil lah ubat-ubat yang biasa-biasanya untuk menghilangkan pening kepala. Tapi tu sekejap saja. So sekarang ni apabila Kak Goja dah tahu pasal manfaat ataupun kelebihan Alora Scarf ni, Kak Goja gantikan scarf yang biasa-biasa yang Kak Goja pakai tu dengan Alora Scarf, iaitu melancarkan peredaran darah. Okey? Dan juga bagi seorang perempuan yang dah bersalin tu, biasanya rambut kita ni mudah gugur. So apabila Kak Goja pakai Alora Scarf ni, masalah pening, masalah migraine dan juga masalah rambut gugur tu dapat diatasi. So kepada anda, kalau ada sama problem macam Kak Goja ni, masalah yang sama, boleh cuba Alora Scarf. Kalau kita beli Alora Scarf ni, kita dapat satu set dapat 2 helai. So kalau kita dah basuh, kita pakai lagi satu. Okey? Warna dia memang warna hitam. Pakai macam ni. So kadang-kadang kalau kita sakit leher, kita boleh sarung, sebab atas dan bawah dia berlubang. So kita boleh sarung dekat leher kalau leher kita lengur ke kan. Ni Kak Goja pakai. Cantik kan? Alright. Kalau tak tahu kat mana nak dapat, boleh roja-roja Kak Goja ataupun link dekat bio. Alright.